Okay guys, get ready with me untuk pergi salah satu rumah customer kita hari ini. Customer ni dia special sikit sebab dia ada, tak silap saya dia ada 2 tingkap yang dia buat motorized track. Motorized track tu ialah dia boleh buka atau tutup guna remote control ataupun guna phone. Lagi satu, salah satu tingkap dia ni besar, tinggi. Tinggi tak silap saya dia ada lebih 14 kaki. Kita guna scaffolding untuk pasang dia punya barang-barang tu. Jom kita pergi tengok. Excited saya. Jadi dari sini, first kali yang kita akan buat, kita akan ambil barang-barang scaffolding kita pergi kepada bilik yang katakan ada tingkap yang sangat-sangat besar dan tinggi itu. Kemudian kita akan letak satu keping kain untuk mengelakkan masa kita pasang scaffolding tu, lantai-lantai rumah customer akan jadi kotor. Jadi nampak tak, ini ialah result salah satu bilik kita yang siap pasang motorized curtain dengan tinggi dia lebih daripada 14 kaki. Okey, tanpa membuang masa, kita pun pergi ke bilik kedua yang customer request nak juga buat motorized curtain. Jadi inilah motorized track kita yang jenis silent dan heavy duty. Tak perlu risau dia jatuh ke apa sebab kita ada 5 tahun warranty untuk kita punya motorized track ini. Jadi inilah result selepas dipasang bilik yang kedua motorized kita. Okay, dan settle satu rumah, satu senyuman. Kalau korang rasa nak rumah awak nampak lebih naik level sikit, boleh DM kita terus. Okay, dengan free consultation. Alright? Kita ni bukan sekadar jual langsir, pasang langsir, tapi kita boleh naikkan, upgrade satu mood rumah tu lebih updated. Jadi, kita jumpa next project. Bye-bye!